Jangan salah baca macam ni. Kalla layunbadanna fil hutamah. Kenapa bacaan tadi salah? Jom kita dengar balik sebutan huruf ha pedas dalam perkataan ini. Kalla layunbadanna fil hutamah. Perasan tak sebutan huruf ha pedas tadi tak ada bunyi angin yang pedas. Fil hutamah, fil hutamah. Bermaksud sebutan ha pedas tidak sempurna ataupun tidak jelas. Untuk keluarkan bunyi ha pedas, kita perlu sempitkan tengah kerongkong kita dan kita keluarkan bunyi angin yang bunyinya seperti bunyi pedas. Jadi macam mana bunyi huruf ha pedas yang berbaris hadapan? Bunyinya hu, hu, bukan hu. Nak tahu cara bacaan yang betul? Save dulu video ini. Cara bacaan yang betul adalah kalla layunbadanna fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah.